Auzubillahissamil-alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, wacana pemikiran Immanuel Kant siri yang ketiga akhirnya kita dapat laksanakan juga setelah sebulan kita berehat menangguhkan sesi. Jadi wacana insya-Allah bakal kita teruskan hari ini, dan pada pagi ini kita amat bertuah kerana Dr. Alino selaku pengerusi Persatuan Pendidikan dan Pemikiran Falsafah Malaysia sendiri akan memimpin wacana dengan satu kupasan, saya kira satu tajuk yang agak menarik dan juga sangat dalam cetusannya untuk kita melihat pemikiran Immanuel Kant yang selama ini banyak diwacanakan dalam dua siri yang sudah kita melihat pemikiran Kant itu dari sudut wacana yang lebih bertumpu pada ranah ataupun wilayah di Eropah, di Barat. Namun pada pagi ini saya kira Dr. Alino mungkin akan mengupas pemikiran Kant yang menyangkut falsafah awal di Sumatera. Jadi saya mengharapkan hasil daripada diskusi ini kita mendapatkan sedikit gambaran bagaimana fikiran Kant itu menerjah dalam konteks falsafah dan pemikiran-pemikiran di Nusantara, terutamanya di wilayah Sumatera yang menjadi pertajukan utama, yang menjadi inti yang akan dibahas secara lebih mendasar oleh Dr. Alino sebentar lagi. Jadi saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada kehadiran semua yang sudi dan berkenan hadir kepada wacana kita siri ketiga, dan insya-Allah siri-siri ini akan diteruskan sehingga ke hujung tahun 2025. Dan saya sekali lagi mengharapkan kepada sesiapa, kepada para penonton, pemerhati yang ingin membuat pembentangan, yang ingin mengupas tentang pemikiran Kant dalam apa sahaja aspek, dalam apa sahaja renungan itu, kita akan lancarkan, kita akan gencarkan dalam wacana-wacana berikutnya. Jadi saya kira tanpa membuang masa, melengahkan waktu, saya persembahkan dan persilakan Dr. Alino untuk mengupas pemikiran Kant dan pemikiran Kant dalam konteks falsafah awal di Sumatera. Jadi secara hormatnya, secara langsung saya serahkan kepada Dr. Alino untuk membuka dan memimpin wacana kita pada pagi Jumaat yang sakinah. Okey, saya persilakan Dr. Alino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi tajuk yang saya berikan tu sebenarnya bukanlah tajuk yang saya fikir agak lama. Tajuk dia adalah Kant dan falsafah awal di Sumatera atau di Asia Tenggara lah. Saya kena clarify, jelaskan beberapa perkara lah. Yang pertama, memang sudah ada pertanyaan dari beberapa orang mengatakan bahawa benarkah pemikiran Kant sampai ke tempat kita atau di Sumatera. Sebenarnya bukan itu yang mahu disampaikan. Yang mahu disampaikan adalah apa yang difikirkan oleh Kant dalam buku-buku dia itu. Sebenarnya kita boleh ada saja dapat bahan-bahan itu di kawasan-kawasan yang ada membangun bidang falsafah. Okay. Seperti di India, di Jepun, di China, atau di Arab. Bukanlah bermaksud apa yang difikirkan oleh ahli-ahli falsafah barat ini, pemikiran ini perlu sampai ke tempat kita. Itu memang lewat. Kalau Kant ini saya ingat selepas kita ada universiti yang pertama tempat kita boleh kata Bait Ar-Rahman lah, Bait Ar-Rahman di Aceh, mungkin 1680 yang sekarang Masjid Aceh itu. Dan
tak ada pun ulasan berkenaan pemikiran Kant. Kalau ada pun di Universitas Santo Thomas 1611. Dia universiti Eropah pertama yang dibina di luar daripada Eropah adalah Universitas Santo Thomas Manila. Saya baru yang kita nak beli tu. Suhaimi volunteer nak beli. Okay. Tapi kemudian batal sebab kos pengantaran $350. Lebih baik beli. Bukunya 6 volume baru $180 kan, tapi pengantaran 185. Baik ambil kapal terbang pergi beli. Manila. Di dalam katalog yang 6 itu, 6 jilid, bukan 3 jilid katalog, tapi ada bahagian tu yang tu dia disebut semua manuskrip yang ada di Universitas Santo Thomas daripada tahun 1400. Jadi maksudnya orang-orang di Manila sudah membaca bahan-bahan dari Eropah daripada kurun yang ke-15. Material daripada mungkin Aquinas, Descartes, semua adalah. Cuma macam mana orang di Manila memanfaatkan buku-buku itu satu benda yang lain lah. Okey. Jadi dalam konteks yang pembentangan ini, saya akan memanfaatkan apa yang interaksi saya dengan Prof. Syarif yang begitu lama lah. Malam ni kita pergi jumpa Prof. Syarif yang begitu lama. Dan Prof. Syarif selalu kata bahawa apa-apa pun yang kita buat di universiti ni, yang pertama kita mesti menyalin pengetahuan daripada Eropah. Sebab itulah silibus kita dalam semua bidang, perubatan, psikologi, sejarah, matematik, fizik, kimia. Itu satu. Yang kedua adalah kita mesti melihat dalam kebudayaan kita bagaimana perkara-perkara yang dibincangkan di Eropah itu ada di tempat kita. Itu susah tu. Susah tu. Memang sangat susah lah. Tapi Prof. Syarif dia jenis scholar yang kalau dia cakap tu dia buat lah. Jadi dia buat lah. Contohnya ini adalah teori kepimpinan tamadun Melayu. Masa diterbitkan pun saya terpinga-pinga lah, sebab dia gali maklumat ni daripada Funan tahun 300 Masihi. Saya dengan dia gali lah. Lepas tu dia bukukan, saya tak tahu 2000 tahun. Ini dah terbitan ketiga, edisi ketiga. Dalam ni ada pemikiran kepimpinan dan pengurusan Eropah moden dan bandingannya dengan Melayu. Sebenarnya orang Melayu ni fikir apa tentang bila memimpin kan? Bila memimpin ni orang Melayu fikir apa? Tak perlu ke kita ada struktur kepimpinan? Adakah kita fikir tak perlu, kita pimpin je lah, tak peduli apa dengan struktur kan? Tapi Eropah dia ada struktur. Perlukah kita memilih pemimpin yang ada karisma? Apa orang Melayu cakap? Jadi ni buku ni lah. Tak dah ni, tapi boleh baca. Tak ada siapa yang menulis macam tu lagi. Ini adalah analisis dia kepada pantun dan apa semua benda yang ada dalam pantun. Contohnya pantun, kalau kita baca banyak daripada dia ada mengatakan kelas-kelas kemiskinan, kaya, sederhana, miskin tahap apa, sampai miskin tahap memang selai sepinggang. Macam tu, selai sepinggang. Kalau setakat miskin tak makan tu okey lagi, selai sepinggang. Kan? Orang kata bawah lah ya, melapar apa ni, orang kata hidup melempar macam tu kan. Mana yang dia, semua di kelas-kelas. Tapi analisis tersebut tidak mengambil bahan itu. Berbanding dengan orang yang mengkaji pantun, dia biarkan pantun itu bercakap sendiri. Dia letak pantun, betul dia biar. Pantun tu nak cakap macam mana? Kita yang baca pantun tu.
pada konten dalam pantun tu yang kita analisis. Kalau pantun tu kita biarkan bercakap sendiri, apa benda yang kita nak buat kan? Banyaklah, ini beratus pantun dan bidalan lah, metafora. Jadi untuk tamadun Melayu ini, kebanyakan daripada bahan yang kita ada, dia tidak berbentuk tekstual. Ini Minangkabau lah, kata pusaka. Kata pusaka ni orang Minangkabau mengurus negara dia dan mengurus masyarakat dia dengan hanya mengingat pepatah dan petitik di dalam. Dia tak menulis. Kalau kita tanya kat dia, dia cakap lain. Dia tak ada tulisan. Itu sebab sampai sekarang pun sikit sangatlah Belanda yang banyak inilah. Jadi apabila perkara yang kedua itu, kita mesti mencari pemikiran Eropah ini yang ada bandingannya dengan pemikiran kita. Wah, ini kerja susah. Kerja susah. Macam mana kan? Takkan tiba-tiba ada teori topologi dalam ni. Atau apa ni, teori Adam Smith, teori ekonomi Adam Smith dalam ni. Tak logik betul kan? Jadi yang kita boleh buat adalah, tahap yang pertama adalah, paling penting kita kena tahu apa sebenarnya yang tamadun Melayu ini hasilkan. Itu mesti fundamental kan? Orang struggle untuk tubuhkan perpustakaan, unit-unit manuskrip, unit-unit himpunan akhbar dan lain-lain itu sebab dia nak tahu tempat dia tinggal itu menulis tentang apa yang dipikirkan. Semua bidang lah. Itu satu. Yang kedua, sudah pastinya bahan-bahan yang kita kumpul itu tidak sama pun dengan apa yang kita nak belajar tu. Mana ada teori matematik walaupun satu muka surat orang Melayu ni hasilkan, selain daripada terjemahkan daripada yang tu. Sama ada kita terjemahkan yang tradisi Arab, Islam dan tradisi Eropah. Tak ada kita kan. Fizik, kimia, biologi, ekonomi, perakaunan tak ada. Jadi yang kedua, kita mesti menganalisa kandungan itu supaya kita nampak pada aspek yang mana pemikiran Eropah itu ada. Kalau kita berminat tentang Eropah lah dalam konteks kita ambilkan kan. Dan yang ketiga, kita kena kembangkan lah. Itu tiga tugas yang besar dan sangat susah. Okay. Kalau saya dengan Prof. Syarif, saya dah buat lebih daripada 30 bengkel dan dihadiri mungkin lebih daripada 1000 orang pelajar master, PhD. Tapi tak ada seorang pun yang dalam asasi tu mau menggerakkan lah. Sebab dia sukar, kerjanya sukar. Dia tinggal mungkin Prof. Syarif, saya, ada seorang dua yang kadang-kadang datang bentang macam itulah. Okey. Jadi tak boleh lah nak buat kerja besar. Prof. Syarif pun mungkin rasa tak sedap lah dengan kami. Okay. Jadi dalam konteks Immanuel Kant ini, kita tahu bidang dia bukannya bidang yang calang-calang lah. Kalau kita ambil 3 kritik tu saja kita tahu. Critic of pure reason, critic of practical reason, dan critic of judgment. 3 ni kalau kita baca, kita tahu ini bukan calang-calang benda lah. Contohnya kalau critic of pure reason ini epistemologi. Epistemologi ini semenjak daripada Plato pun dah cakap dah benda ni. Plato dia atau Aristotle dia pun dah cakap benda ni. Cuma penjelasan demi penjelasan berkenaan benda ini dibicarakan. Contohnya kalau kita nak simpulkan dengan mudah lah, adakah manusia ini mampu untuk memahami sesuatu itu seperti mana sesuatu itu ada? Itu. Jadi dia akan pecah kepada 2 mazhab. Yang pertama, kita memang tidak boleh mengenali sesuatu itu seperti mana dia seperti itu. Memang tak boleh. Yang kedua, apa yang kita faham berkenaan sesuatu itu sebenarnya adalah hanyalah
kefahaman, tafakur fikiran kita kepada benda itu. Dia macam gajah dengan 7 orang buta itu, kita tidak akan boleh sampai kepada sepenuhnya. Ini dalam semua tradisi dia sebut. Okey, tradisi India, Islam, Greek, Parsi, Cina, Jepun, semua sebut benda ni. Beza dia, adakah lebih detail sesuatu itu dibincangkan atau setakat sama saja. Setakat sama saja. Macam dalam pantun pun ada benda ni. Dalam pantun pun ada. Contohnya dalam pantun di antara asap dan api. Kan? Di antara asap dan api. Kita nampak asap itu bermaksud adakah api sebenarnya yang mengeluarkan asap atau sebenarnya asap itu asap saja. Itu dalam pantun ada, dalam kalau ikut Dr. Tibun Tuan dalam Hamzah Pansuri pun sebut benda ni. Dalam karya Sanskrit banyaklah, di antara asap dan api, hujan dan air, tali dan ular. Ini di antara metafora ni lah. Jadi kalau kita bincang pasal epistemologi ni dan kita gali kepustakaan ilmu tamadun Melayu, okey, Asad ada bagi banyak. Asad bagi, saya ingat bawa 500 muka surat. Okey, dia ada kawan dari India. India tu betul dari India. Dari India. Ekstrim. Jadi dia nak kumpul semua ibu. Jadi saya memang dah cari buku-buku itu sangat lama lah, semenjak saya tahu bahawa benda ini sumber dia dekat India. Okay? Ada sebuah universiti ditubuhkan pada kurun ketiga atau kurun kedua, lebih awal pun. Universiti Nalanda. Baru saja saya faham bila Asad bagi saya tiga buku itu, 3 teks itu, bahawa semua karya-karya yang masuk ke Asia Tenggara, daripada kerajaan Funan, Sriwijaya, Majapahit, atau kemudian Thai, Mon dan lain-lain, karya-karya falsafah daripada Nalanda inilah yang contohnya oleh Arya Dewa. Arya Dewa ni adalah rektor pertama. Rektor kedua Nagarjuna. Rektor ketiga Asanga. Rektor keempat Vasubandhu. Jadi kalau kita Buddhist scholar, kita akan direct nampak bahawa rektor-rektor ini menulis dengan sebegitu teliti. Jadi kita sedikit bincang bahan-bahan mereka, dan anak-anak murid mereka dari Suwarna Bumi, dari tempat ini, dari Sumatera, dari Indochina, dari Jawa, belajar di Nalanda ini, dan kemudian mereka lah yang membawa teks-teks itu ke tempat kita. Jadi kalau dalam katalog, saya dulu masa buat research dengan Prof. Syari ada himpun, RA saya ada himpun seluruh teks yang diterjemahkan di Funan oleh 3 sarjana, Mandrasena, Samhapala, Paramarta, kurun keempat hingga kurun yang ke-6. Ya, kurun keempat hingga kurun ke-6. Semua teks itu ditulis oleh rektor-rektor ini. Dan saya rasa bersebabkan murid-murid Suwarna Bumi ini belajar dari Nalanda, dan ada sebuah asrama atau nama kita sekarang ni adalah college. Nama Arab tu college. College tu nama Arab, bukan nama Inggeris atau Jerman. Perkataan college adalah Arab, tempat belajar. Dia ada asram Suwarna Bumi atau asram Sriwijaya, di mana pelajar-pelajar dari Sumatera dan Jawa datang belajar, diberi semua cukup, sebab raja-raja di sebelah sini bagi kepada contribute semua dalam makan minum dan semua sekali. Cuma perlu belajar dan pindahkan pengetahuan dari India itu ke tempat kita.
tempat sini lah. Okey. Jadi itu sebab hampir keseluruhan daripada perjemahan yang dilakukan di sewarna bumi ini teksnya datang daripada Nalanda. Okey, dan banyak kali dilaporkanlah perkara ini. Jadi kalau kita membaca teks-teks ini, teks itu, bidang yang paling penting sekali dalam teks itu adalah yang dipanggil nyaya, atau sebenarnya dia adalah, kalau Aristotle punya tradition, itu adalah organon, cara kita berhujah. Itu fundamental tu, yang dalam Nyaya Sutra itu. Kalau kita berdebat dua orang, yang pertama perlu penting tahu hujah siapa yang betul. Ni kena ada standard, tak boleh kau cakaplah apa saja. Nanti ujung-ujung buat apa? Entah. Tak boleh macam tu. Dia ada, itu sebab Aristotle dia buat standard itu untuk Greek. Sebab orang Greek ni sambil lepak-lepak dekat kafe dia tu, dia suka berdebat. Apakah kebaikan dia debat, sehingga hujah siapa yang lebih betul, bantahan siapa yang lebih kuat, dan akan ditunjukkan bahawa pandangan ini yang betul. Jadi di India benda ini dibuat juga, cuma beza dia, logik di India ini dia 5 rangkap. Okey, 1, 2, 3 sama dengan Greek. 1, 2 sama dengan Greek. Lepas tu 4 dan 5 dia bagi contoh. Contoh dia hanya untuk mengukuhkan 1 dan 2. Okey, ini yang amat menarik sebab dia macam pantun. Pantun dia 4 rangkap kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2 tak ada kena-mengena dengan 3, 4. Tapi Pembayang masuk. 1, 2 berkaitan, 3, 4 tu berkaitan. Kalau dalam India ni 1, 2 berkaitan, 3, 4 menyokong 1 dan 2. Dia yang tadi kat sini, contohnya dia akan cakap kalau ada api mesti ada asap, kalau ada air mesti basah, kalau ada cahaya mesti terang. Ini akan mengukuhkannya ini. Dia macam sokongan. Kalau Aristotle dia tak ada benda ni. Dia cukup bagi statement, kalau orang itu baik, kehidupan dia mesti bahagia, macam tu. Dia tak ada. Kalau yang lagi satu, kalau India dia akan cakap Ahmad baik, dia bahagia, dia akan support. Yang ini dalam Greek tak ada. Okey, yang ketiga dalam Greek ni ada dalam India lah, iaitu conclusion kepada dua ni. Okey. Jadi memang saya rasa inilah sebab kalau kita baca sejarah logik di India dan sejarah logik di Greek, dua sekolah ini bergaduh. Kalau yang Greek dia akan kata India yang tiru dia. Kalau yang India dia akan kata Greek yang tiru dia. Sebab tarikhnya lebih kurang sama. Nyaya Sutra kurun ketiga, Aristotle kurun ketiga. India ada banyak scholar logik dari aliran Hindu yang lebih awal daripada Plato. Plato ada seorang dua orang saja. Jadi dia masih bergaduh lah. Dan masalahnya tidak ada bukti teks yang menunjukkan saling pinjam itulah. Tapi debate itu masih. Jadi logik adalah satu bidang yang sangat besar. Dan tadi kan kalau Aristotle kalau Kant nak membezakan kebenaran ini adalah benda itu sendiri atau kefahaman kita berkenaan benda itu, fenomena. Fenomenologi itu datang daripada situlah. Okey, kalau dalam tradisi Islam ni didebate di antara Surawardi dan debate di antara Mula Sadra dengan Tok Guru dia, Mir Damad. Tapi Mir Damad ni adalah anak murid kepada Surawardi. Jadi debate di antara kebenaran ini adalah adakah benda itu sendiri atau sebenarnya kefahaman kita kepada benda itu. Kalau kefahaman kita kepada benda ini dipanggil essentialism. Kalau benda itu existentialism. Lebih kurang lah. So
Mula Sadra tu dia panggil, kalau Western panggil dia existentialism, kalau Surawadi dia panggil essentialism. Okay. Jadi kepada saya lah, saya baca jugalah berkenaan benda ni. Saya rasa masalah falsafah adalah di antara dua ni, existentialism dengan essentialism. So, dalam semua perkara. Contohnya, apakah masyarakat? Masyarakat ini, adakah dia bercakap kepada kita? Masyarakat, aku beritahu pada engkau apa yang aku buat, atau kita cakap, kita faham dia? Masyarakat adalah koleksi manusia-manusia yang berinteraksi antara satu sama lain dalam satu-satu tujuan, katakan. Itu kefahaman kita. Dia mungkin tak buat macam itu, kan? Jadi falsafah adalah kefahaman manusia kepada benda, bukan benda itu cakap kepada kita. Kalau kefahaman kita kepada benda ini yang panggil ada banyak debate kat sini lah. Adakah kefahaman kita kepada benda itu berdasarkan apa yang kita nampak daripada benda itu, atau hanya kefahaman kita langsung kepada benda itu? Kita tak peduli asal benda itu. Ada banyak school of thought lagi lah. Jadi kalau Arya Dewa, Nagarjuna, Asanga, Vasubandu, Dharmakirti, semua cerita pasal benda ni. Semua cerita pasal benda ni. Jadi macam ni teks Nagarjuna, nasihat kepada raja. Okay. Kalau teks Arab tu pakai apa? Bustanus Salatin, Jalalatus Salatin, itu semua. Ini India punya versi lah. Ini dikarang kurun kedua. Okey. Raja Parikata Ratnawali. Ratnawali itu adalah Ratna Mutiara. Mutiara kata-kata kepada raja lah. Jadi nasihat kepada raja 5 bab. Okey. Ini sangat menarik sebab banyak daripada cara orang kita mengurus ada dalam ni. Bab 1, macam mana untuk bahagia dan bebas. Dia beri pandangan kepada manusia, kalau kamu nak bahagia dan bebas dalam kegiatan dan perilaku kita, apa yang perlu kita capai. Cuma masalahnya dalam tradisi Buddha ni, dia selalunya memberi benda itu seperti axiom, dia statement. Dia bukan hujah, dia bagi statement. Contohnya dia kata, kamu mesti berkawan dengan orang baik. Stop. Dia tak jelaskan orang baik ni siapa tak ada jelas. Kamu mesti berkawan dengan orang baik. Statement dia selalu pendek, macam Wittgenstein menulis ya. Sebab saya rasa penghafalan. Masalah adalah masalah penghafalan. Zaman tu kan semua orang tak boleh, bukan menulis tapi tak ada kertas, tak ada pen semua kan. Dia kena memorize. Jadi bila memorize, kita kena padatkan kataan tu. Jadi dia semua, kalau saya ingat, kalau sebanyak ini ditulis penjelasan dia, saya rasa 30 volume tak selesai. Sangat. Jadi dia beritahulah dekat sini, 2 bab. Yang pertama ada 2 bahagian, macam mana nak jadi bahagia. Bahasa Melayu untuk bahagia ni adalah gembira. So, suka dan bahagia ni bukan bahasa Melayu, ni bahasa Sanskrit. Suka, duka, bahagia, itu bahasa Sanskrit. Okey. Dan yang kedua adalah pembebasan. Dipanggil liberation. Buddha liberal lah. Bukan Islam liberal lah, Buddha liberal. Tapi kalau kita baca, kita akan dapati sebenarnya ini adalah macam mana untuk membebaskan satu fikiran manusia daripada dia dipengaruhi oleh pemikiran yang lain. Cara dia lah. Dan dia memberitahu tentang pengetahuan jenis apa yang kita perlu capai dan lain-lain. Jadi 2 bahagian ini saja, bahagia dan liberal ini sebenarnya merangkum hampir keseluruhan apa yang Plato cakap sampai kepada apa yang Hegel cakap. Apa yang Plato cakap sampai Hegel cakap, dan semuanya ada kat situ. Okey, kita tak akan masuk detail kita akan lebih panjang lah, dan ada penulisan perlunya. Okey. Yang kedua, nasihat
berbagai nasihat. Tapi yang penting kat sini nasihat kepada raja. Dia nulis ni sebab dia nak menasihatkan raja, nak jadi raja nanti bagaimana. Okey. Yang ketiga paling penting, macam mana nak capai nirwana. Okey, nirwana. Yang keempat, nasihat lagi kepada raja dan pengurus-pengurusnya, ini menteri-menteri. Dan yang kelima, praktis monasteri, apa tu? Biara, praktis biara, apa fungsi-fungsi apa semualah. Dan bila kita baca ni, kita akan dapati sebenarnya agama Buddha adalah agama pemikiran, bukan agama ketuhanan. Dia agama pemikiran. Nirwana itu adalah apa yang dipanggil oleh Aristotle sebagai apa tu? Philosopher king. Philosopher king. Kamu ada kuasa dan kamu ada pengetahuan. Philosopher king. Seorang pemikir, dan kemudian seorang pemimpin. Al-Farabi pun ada juga konsep itu. Okey. Masuk kita kepada bab yang kedua daripada Kant, iaitu Critique of Practical Reason. Ini sebenarnya ethics. Dan dia telah dibahas daripada zaman Aristotle, Nicomachean Ethics. Ada banyak debate lah. Kalau kita baca, kita akan tahu lah. Contohnya, untuk konteks manusia ni, ethics dengan moral ni, dia kena bezakannya ethics dengan moral. So moral ni adalah bahasa Latin, dan ethics adalah ethos adalah bahasa Greek. Ethos ini adalah merujuk kepada perilaku manusia. Tapi moral tidak. Moral adalah perilaku masyarakat. Dua benda yang berbeza. Tapi kalau Jerman dia bezakan lah, tapi kalau English dia tak bezakan. Dengan ethics and moral adalah same lah. Lebih kurang. Jadi moral ini dia lebih kepada untuk masyarakat. Ethics adalah untuk individu. Kalau kita bincang yang tadi itu, taklah semua apa yang Kant fikir. Contohnya kalau kita bacakan, Kant akan bercakap tentang metaphysics of moral. Sebenarnya dari mana, apakah asal usul supaya kita perlu menjadi manusia dan masyarakat yang baik. Kant akan cakap agama lah, agama Kristian. Kalau Al-Farabi itu semua, dia akan cakap agama Islam. Tapi Buddha dia tak akan cakap macam tu lah. Dia akan cakap itu adalah usaha kita untuk liberate diri kita, memiliki pengetahuan yang betul. Tapi dia ada cakap pengetahuan yang atas daripada keupayaan manusia. Dia panggil pengetahuan dari langit. Saya rasa itu saja yang menunjukkan bahawa Nagarjuna ni mengiktiraf agama. Yang lain semua perangai manusia saja. Dia tak jawab tentang dari mana asal usul benda ini, macam mana kita berperilaku dalam masyarakat, apa semua tu. Masing-masing ada perbincangannya. Contohnya, kalau seorang penjahat melakukan satu tindakan kejahatan dalam masyarakat dan dia ditangkap dan dia dihukum, adakah itu satu tindakan yang betul kepada masyarakat? Dia bincang, itu normal, itu dibincang. Dalam Tamadun Melayu pun dibincang begitu. Jadi saya rasa tidak satu benda yang asing. Practical reason ni wujud di Sumatera. Okey, kalau bincang ini saja, yang kata-kata pusaka ni saja, saya 2-3 hari ni quite surprise lah, sebab saya ada berhimpun perangai-perangai yang dilarang dalam ni. Dia ada 57 perangai manusia yang patutnya manusia itu elakkan. Contohnya, jangan amarah. Okey. Jangan tamak haloba.
Saya rasa tamak tu perkataan Melayu, haloba tu perkataan Sanskrit, loba. Orang Melayu kita pintu gate. Tamak, haloba. Tamak tu perkataan Melayu, loba dalam perkataan Sanskrit. Macam pintu gate tu lah. Apa lagi? Pintu gate, apa? Ilmu pengetahuan. Hasad dengki. Hasad dengki. Hasad dengki. Saya rasa hasad Arab. Arab. Dengki Melayu. Jangan bodoh. Jangan pemalas. Okey, jangan iri hati. Itu diberitahu. Tapi ialah etik sini, adakah kita menganjurkan perbuatan yang baik atau kita melarang perbuatan yang buruk? Kedua side yang lain tu kan. Contohnya kamu mesti berlaku baik kepada manusia, ini positif. Kamu jangan buat benda ini kepada manusia, itu dari side negatif. Okey, jadi yang mana satu yang jadi kalau dalam Minangkabau ni saya tak dapat nak relate kan. Yang pertama yang paling saya rasa ada, sebab di dalam ini ada, iaitu istilah yang orang Minang mada. Kalau orang Minang ni dia kata pada anak ni, kau ni bangang guna lah kan. Itu sebenarnya okey lagi tau. Kau ni bangang guna. Tapi kalau dia kata kau ni bodoh, itu sebenarnya okey lagi tu. Tapi dia kata kau ni pandai kan, tu okey lah. Dia kata kau ni bodoh lah, tu okey. Sebab bodoh boleh dibaiki. Kau ni bangang masih boleh dibaiki. Tapi bila kau ni mada bana lah. Kalau mada tu maksud dia, cakaplah apa saja pun dia macam kita baling benda yang melantun. Tak tahu apa-apa. Mada. Dan mada dalam Sanskrit adalah benda yang macam tu. Kita sebut bangkang. Lebih kurang juga tu. Kan? Mada atau bahasa Inggeris lah moda. Dan dalam Sanskrit mada. Okey, kita cakap apa sajalah, dia tidak akan ada reflect. Bengong macam itulah. Yang pertama mada, yang kedua bodoh, yang ketiga pemalas, yang keempat penakut, yang kelima adalah kikir. Kikir bakil. Tapi kita ni sampili. Ini yang keenam jahat. Yang ketujuh suka berangan-angan. Yang keempat takabur, lupa diri. Jadi benda ni memang disebut dalam ni. Memang disebut. Dia ada 57. Cuma nanti kita terjemahkan Melayu lah. Tapi saya tak nampak perkataan Melayu selain pada mada tu. Okey. Nah, ini beberapa 86 bab ni memang amat menarik. Dan saya yakin dia datang daripada Sanskrit. So Minangkabau ni menyalin Sanskrit mungkin daripada kurun yang ke-13. Dia salin, kemudian dia berubah lah. Dia mesti ada perubahan. Jadi Islam datang, dia harmonikan. Saya cubalah dapatkan nanti macam mana benda-benda. Dan memang dalam Minangkabau amat menarik. Sebab apa? Dia ada contohnya, apakah akal, apakah ilmu, apakah keadilan, apakah peraturan, apakah faham, apakah manusia, orang, apakah orang muda, apakah orang semando, apakah perangai, apakah masyarakat, ada ni masuk Islam, apakah hibah, apakah hukum, apakah syarikat, undang-undang ni dah masuk Islam. Okey. Apakah keraja dan kerajaan. Ya, dan itu maksudnya pepatah petitih tu sudah memberitahu kepada kita ada satu sistem yang bergerak. Dia bukan macam pantun suka-suka dekat tepi pagar nak mengata orang sebelah kan. Orang Melaka lah kan, sebab dia asyik menyapu je. Orang Melaka, saya dulu pernah beberapa kali masa kecil di Melaka.
Saya tanya pada kakak saya, kenapa orang sebelah sini dia asyik menyapu di rumah dia 2 jam nyapu, 2 jam nyapu, tak ada kerja lain ke? Sebab iyalah, kalau rumah kita ada pokok, daunnya kan jatuh, gugur. Dia orang Melaka dia asyik, sehingga kan tanah itu memang macam kapet lah. Hanya ada tanah, Kerap. lepas tu ada rumput kan. Tak ada. Kalau kita orang Negeri Sembilan, lantak kau lah. 3 bulan lagi barulah aku sapu. Kan? Jadi ada saja. Jadi untuk bahagian kepengurusan atau bahagian moral etika ni, ada saja. Kalau dalam ini pun banyak. Okey, dalam istilah pantun, peribahasa, bidalan, mantra, banyak. Ini dibuktikan. Jadi penyalinan hal-hal kemanusiaan dan kemasyarakatan ini yang ada dalam pemikiran India dan biasa dikembangkan dalam pemikiran Barat, ada saja di dalam tamadun Melayu. Dan banyak, sangat banyak. Cuma kita tidak menganalisis dia, kita hanya mengambil dia sebagai itu saja, kan? Saya dulu sukalah dengar bila Engku Aziz cakap, Allahyarham Engku Aziz kata dia sedang menghimpun pantun-pantun. So dia kata pantun-pantun inilah sebenarnya tradisi Melayu yang original. Betul that statement. Tapi bila kita beli buku dia bagi pantun je. Betul lah, dia tak menghipun je lah. tak ada analisis apa. Dia bagi pantun je. Macam Muhammad Isali tu bagi pantun. Betul. Dia sekadar menghimpun je. Sekadar menghimpun. Jadi tak ada analisis lah. Tak ada analisis. Dan kita tak faham apa lah, kan? Dan saya dulu pernah tanya pada Prof Muhammad Haji Saleh tu, dia kata, you himpunkan pantun. Sebenarnya you tahu tak pantun tu ditulis bila? Atau dinukilkan bila? Kan? Ada tak indikator pada 4 benda itu, 1, 2 itu menunjukkan bahawa di dalam kerajaan mana dia dihasilkan, pada tahun bila dia dibuat. Tak pernah buat benda ni. Jadi kita tidak akan boleh menyelami pantun yang dibina pada kurun ke-14 atau pantun yang dibina pada kurun yang ke-12 atau kurun yang ke-13, kurun yang ke-10. Dan apakah isi pantun ini? Tak tahu apa pun. Okey. Jadi kalau kita melakukan penyelidikan yang begitu, yang boleh membongkar dan membandingkan sumber pengetahuan kita dengan Eropah, Islam, China, India, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Utara, baru kita boleh merasakan bahawa apa yang dipikirkan oleh orang lain juga sebenarnya kita fikirkan dalam bentuk kita. Takkan kita tak fikir apa-apa kan? 300 juta rakyat ni. Malaysia ni. Seluruh Asia Tenggara 700 juta. Kan? Asia Tenggara ni campur dengan China saja dah 2 bilion lebih. Campur dengan India dah 3,5 bilion. Takkanlah tak ada tradisi apa-apa kan, macam seolah-olahnya bila British, Spanyol datang barulah kita belajar. Kan? Pemikiran yang ketiga oleh Kant ni, dia ada critic of judgment. Tapi sebenarnya judgment ni adalah aesthetic judgment dengan teleologi judgment. Ini mungkin kita tak ada. Kita tak ada direct lah. Okay? Sebab bukan dalam epistemologi ni, kalau kita berfikir, kita boleh membezakan di antara benda yang kita tak fikirkan dengan benda yang kita boleh fikirkan. Benda yang kita boleh fikirkan ini, kita boleh beri value pada dia. Kita boleh beri value pada dia. Contohnya, kita nampak orang miskin. Okay? Kita masuk dalam fikiran kita, orang miskin. Okeylah, kita faham miskin adalah sekian tarikh dia. Tapi bila kita lihat 3-4 contoh kemiskinan, kita tahu tak sama mereka ini. Ada orang kata mak ayah dia bekerja tapi dia masih miskin family dia. Ada pula yang kata ayah dia bekerja, mak dia dengan anak-anak dia hidup di rumah miskin juga. Ada yang kata ibu bapa dia dua-dua tak bekerja dan keluarganya miskin. Jadi tak sama tu.
Bolehlah ekonomi akan kata pendapatan, tapi pantun kata macam mana. Jadi ini adalah penilaian, judgement kita kepada satu-satu nilai. Dia bukan berfikir, dia memberi penilaian kepada, jadi dia tahap yang lain. Dia bukan tahap epistemologi, dia atas penilaian. Okey, contohnya wangi. Wangi kan, kita kalau pergi airport tu selalu ada yang jual tu, dia nak calit kat kita kan. Dia selalu tanya, kenapa kau calit kat sebelah sini? Calitlah dekat sini. Oh, dia kata dekat sini adalah paling busuk. Dia kata nadi. Dia kalau kat sini pun dah wangi, dia kata mesti tempat lain wangi. Oh, macam tu. Tapi tak wangi ni. Kan? Tapi betul, orang lelaki menilai yang pewangi yang orang perempuan pakai itu sebagai terlalu wangi atau tidak wangi. Orang perempuan menilai pewangi yang lelaki pakai itu sama ada, dia kata ini bukan pewangi. Saya cek ke anak saya kan, ni abang kau beli bau. Ini dia kata bukan pewangi ayah, ini dia kata bau badan. Dia hanya nak neutralkan badan. Oh, dia bukan pewangi? Bukan, dia kata. Nah, kita ingat anything yang itu wangi, dia ada lain. Jadi itu adalah penilaian. Dan dia tak sama. Warna kan, warna kan? Kalau anak saya tanya pada saya, ayah apa warna yang paling cantik? Warna paling cantik dua je, saya kata. Satu warna biru, satu lagi warna jingga. Yang lain semua tak cantik. Anak saya kata, ayah memang tak guna. Warna ada banyak, dia kata kan. Warna hijau kan cantik, warna hijau langsung tak cantik. Jadi adalah penilaian. Ini yang dipanggil aesthetic judgement. Dan dia rasanya very subjective. Very subjective. Maksudnya kalau kita ambil sampel 100 orang, kita tak akan dapat certainty. Katakan ada 40% orang akan setuju. So, mungkin 100 orang tu ada 50 pandangan yang berbeza. Sampling mesti fail kan? Tak boleh. Yang kedua adalah teleological judgement. Ini adalah judgement yang ada matlamat. Judgement yang kalau kita kata contohnya sistem kan, bahasa ni kan, saya dulu masa saya kecil saya selalu fikir kan, apa lagu sedap? Kan lagu kan sedap, lagu Awi sedap, lagu Search sedap, lagu Scorpion sedap, apa semua kan. Jadi sedapnya lagu ni bergantung kepada dua perkara, iaitu yang pertama pemilihan seni kata dia, lirik. Okay. Yang kedua muzik dia atau talunan itulah. Dan tidak ada benda yang lain. Kalau kau ketuk drum itu berlebih macam mana, tidak ada benda. Dia mesti match dengan lirik itu. Jadi kalau lirik itu dia ujung matlamat dia apa? Pemilih ABC lah. Kalau kita pakai ABC, alif bata sampai ya, atau kalau Chinese karakter lebih finite. Jadi maksudnya sedapnya lagu itu bergantung kepada perkataan. Perkataan bergantung kepada ABC dia. Perkataan adalah manipulasi, macam perkataan ada, boleh jadi DAA, ADA, AAD kan? Tapi mana yang bermakna ADA ada, DAA da'a tak ada makna. Jadi adalah pemilihan manipulasi atau pemilihan pilih atur huruf-huruf yang ada makna. Di mana end produk, end benda ni kan, tak ada end. Nampaknya tak ada end, tak ada hujung kan. Walaupun ABC tu 27 saja, tapi nampaknya perkataan yang boleh terhasil daripada 27 pilih atur ni, walaupun mathematically dia ada hujung dia, tapi nampaknya tidak ada hujung. Bahasa tidak ada hujung kan. Itu adalah penilaian kita kepada teleological, matlamat bahasa atau matlamat sesuatu benda. Kita boleh tengok tu. Contohnya China tengah buat sekarang kan, dia pergi airkan gurun, dia jadikan gurun sebagai hutan
Dia perlu tahu sebenarnya tu, bila dia jadikan gurun sebagai hutan, ekologi gurun itu akan hilang. Ada kesan kepada mungkin tempat lain akan jadi gurun, sebab dia akan berlawan dengan ekologi dunia. Dia dah jadikan hutan tempat ni. Okey, tempat ni sebenarnya kering kontang, dia jadikan hutan. Jadi sistem di bawah itu sudah berubah dan semuanya akan berubah. Dia kena tahu itu. Itu adalah teleological. Kita kena tengok awalnya kita buat sampai hujungnya kita buat. Ini penilaian, dan lebih daripada berfikir. Ini sebenarnya dah lebih kepada strategic thinking. Kalau tadi itu sebab saya rasa dia pisahkan di antara estetik dengan teleological. Sebab teleological ni dia ada sistem. Dia mesti fikir macam kita nak pergi perang. Cause and effect. Cause and effect. Kita nak pergi perang kan, kita kena fikir tactical dan semua sekali. Senjata kita sesuai atau tidak. Kalau kita just pergi saja kan, itu yang kalah tu. Itu yang bila tentera Melaka kalah tu sebab dia Jenderal Negeri Sembilan tu lah. Kan, orang Negeri Sembilan dia pergi perang Jenderal seorang pergi. Itu sebab Portugis menang. Kan, seorang lagi pergi pom ke tembak. Jadi Melaka salah pilih Jenderal. Dia Negeri Sembilan dia pilih, mana boleh. Kalau dia pilih Johor kan menang. Serang, okey, semua pergi serang. Seorang pergi tembak. Korban seorang. Dia suruh serang tapi dia sebut seorang. Jadi benda itu sebenarnya kalau setakat yang ini memang sedikit lah pada saya. Tapi kalau dalam pantun banyak values. Lebih-lebih pantun yang sekarang ni lah terlalu banyak values lah. Dan dia hanya nak hedonistik. Dia hanya nak play dengan hedonistik. Macam novel kita sekarang terlalu play dengan hedonistik kan. Baru-baru ni saya meeting dengan PEN. Dia nak bagi hadiah sastra kepada Negeri Sembilan kan. Memang berperang lah di kalangan AJK tu, sebab dia orang sendiri mengatakan bahawa novel tu tidak ada values. Kau tahu tak, sebenarnya yang buat novel tu sebenarnya dia engineer. Dia tak ada kena-mengena pun novel tu. Dia masuk ChatGPT, tiba-tiba ada novel. Dia masuk bertanding, kau nak bagi hadiah kat dia. Jadi hal-hal yang macam ni lah. Jadi orang tidak lagi meletakkan pemikiran dia kepada tulisan. Dia hanya untuk ada benda kan? Janji ada. Jadi tak ada values lah. Tapi orang lain kata itu reality kan, kata kau pun buat, jadi macam mana? Kan? Jadi kalau zaman mengatakan demikianlah. Jadi ini yang realistiknya hidup lah. Tapi kita nak buat apa? Bayangkan 100 tahun kemudian Kementerian Pendidikan Malaysia mengiktiraf novel yang tadi sebagai sastra negara. Pelajar-pelajar kita pun mula membaca kan. Tapi macam mana? Jadi ni krisis nilai. Krisis nilai kan. Jadi jangan sekarang nilai tak penting lagi dah. Orang tak peduli lah. Buat apa dia kata. Saya pun masa meeting kat DBP ada seorang profesor perubatan kat sebelah saya tu. Tak ada susah dah sekarang ni. Dia kata orang boleh check DBT je. Tak ada cukup. Sebab apa? Dia medical doctor. Dia nak diagnose ChatGPT. Dia nak buat bedah kan, katakan dia nak buat bedah otak ke apa kan. Tanya dia how to operate brain. Video please. Lepas tu dia memula test lah. Buka suara. Saya jawab direct kepada dia. Saya kata, takkan kamu profesor dalam bidang perubatan, kamu boleh buat statement yang macam itu? Anak-anak murid kamu akan jadi doktor. Dia akan serve kepada masyarakat. Dia demamnya ni. Nanti sekejap saya tanya dia. Jadi ini menunjukkan bahawa tidak lagi penting benda-benda yang dipanggil values, kekuatan ilmu kepada benda ni. Kalau pensyarah-pensyarah universiti pun tidak kisah sudah apa benda yang berlaku kan. Jadi ada sajalah benda tu. Cuma masalah yang jelas apabila kita membaca pemikiran-pemikiran falsafah India yang masuk ke Sumatera atau Asia Tenggara ini, dan apa yang ditinggalkan oleh pemikiran-pemikiran ini di Asia Tenggara,
atau di Sumatera, Jawa especially, atau di tanah Melayu ini. Yang tinggal itu adalah yang pertama dia bersepah-sepah. Okay. Pungut satu kat sana, pungut satu kat sini, dan kita tidak tahu pun dia dalam sistem yang macam mana masa dia datang itu. Dan itu satu perkara yang susah kalau kita nak membuat kajian lah, okay, kepada perkara itu. Okay, contohnya kita nak tahu orang Melayu ini pandangan fizik dia macam mana. Okay, bila pandangan fizik tu maksudnya adakah dia tahu bahawa bumi ini adalah bumi. Bumi saja bukan perkataan kita. Bumi perkataan Sanskrit. Okay. Bumi ini adalah bumi dan dia ada satu sistem, dan di mana maklumat berkenaan bumi sebagai satu sistem itu dirakamkan. Kalau di India ada. India ada. Okay. Dia Triloka. Kalau di India 3 loka, tiga alam. Yang pertama alam yang tadi reality. Okay, yang kita tak boleh sampai, yang Nietzsche kata nihil atau Hindustan kata nahi. Nahi kan. Tahun 70-an tu nahi penting tu. Tidak, nihil tiada kan. Nihilism, Sanskrit dia sunyata, kosong. Sunya ni sunyi, bahasa Melayu sunyata, kosong, tidak ada apa-apa. Okay. Falsafah Nagarjuna adalah sunyata. Yang kedua adalah alam yang kita tanggap daripada apa yang alam sebenar ini tunjukkan dirinya. Ini ada antara tali dengan ular. Itu bukan ular, tu tali, atau tu ular bukan tali, atau api dan asap, itu sebenarnya asap, yang realnya api. Jadi sama ada kita boleh sampai kepada api atau hanya kita faham asap. Dua. Yang satu lagi adalah ini menarik, yang kalau kita baca tradisi India, dia pun tahu bahawa ada realiti yang hanya pada perkataan. Ada perkataan. Contohnya realiti perkataan hanya. Bahasa Melayu kan ada perkataan hanya. Hanya ni apa? Adakah dia hanya untuk hanya pakai untuk memberi makna kepada satu ayat, atau untuk memberi makna kepada benda yang kita nak sampaikan? Hanya ada satu. Kalau dia satu saja, apa salahnya kan? Tak payahlah kita nak pakai hanya ada satu. Dia memberi apa tu? Jadi dia kata ada realiti, ada dunia kepada perkataan ini. Dan macam hanya, baik, jahat, apa lagi, budi, pengetahuan. Budi ni pengetahuan. Apa ni, even macam bodoh, dia hanya pada perkataan itu. Dia bukan realiti yang sebenar. Kita gunakan itu, tapi ada perkataan yang sebenarnya perkataan. Contohnya batu. Perkataan batu mewakili batu. Tapi perkataan batu itu keras. Keras itu boleh diuji kepada batu itu, kan? Tapi kalau perkataan macam semestinya, adakah ini sebenarnya logikal kita bina untuk mengukuhkan hujah kita? Semestinya sesuatu itu akan berlaku. Jadi semestinya ini sebenarnya tidak ada bendanya. Mana ada semesti ini batu ke kayu? Tak ada kan. Kita hanya secara verbal membina dia untuk menguatkan hujah kita atau memberi nilai kepada satu benda. Dia tahu itu. Sains tu apa? Sains tu adalah dua ni. Sains adalah benda yang realiti dan kefahaman kita berkenaan realiti. Kefahaman kita berkenaan realiti dibantu oleh linguistik. Dia tahu. It's very modern. Kalau kita baca
yang sampai kepada kita pun, teks-teks yang sampai kepada kita, Triloka ni ada. Tapi kita tak ada Newton lah. Kita tak ada Newton, kita tidak ada Al-Tusi, Al-Haytham. Tak cukup. Kita terus pemikir, kita terus nak jadi Sufism. Kita ada ahli hitam. Terus nak jadi pemikir-pemikir hebat dan tidak mahu untuk menilai benda. Walaupun dalam kata pusaka Minangkabau ni ada, contohnya menggunakan waktu. Ini manajemen. Ini manajemen. Ada lagi kelakuan alam. Kelakuan alam. Okay. Kelakuan alam ni menunjukkan dia memerhatikan bagaimana alam itu berfungsi. Sekali air gadang, sekali tapian beralih, sekali tahun berganti, sekali musim bertukar, sekali gadang berganti, sekali adai beralih, sekali raja berganti, sekali angkatan berubah. Ini dia describe alam lah. Sekali air bah, sekali tepian beralih. Kalau air bah, tepian akan beralih. Sekali tahun berganti, sekali musim bertukar. Kalau tahun berganti, musim bertukar. Sekali gadang berganti, sekali adat beralih. Sekali gadang berganti, sekali adat beralih, adat bertukar. Sekali raja berganti, sekali angkatan berubah. Kalau raja berganti, angkatan tentera berubah. Betul lah tu kan? Dia menunjukkan perangai alam. Tapi tak adalah sekali bulan apa ni bertukar ke apa, tak ada. Dia tak sampai kepada tahap Tu lirik lagu. dia ada. Itu sebab saya selalu beri apa, bahawa kita juga ada Newton kat alam kita ni. Tak percaya baca pantun kan. Pantun akan cakap macam ni, pungguk rindukan bulan. Jadi Newton adalah pungguk. Pungguk tu kata, kenapa bulan ni tak jatuh-jatuh? Secara persis. Kalau kita berfikir ke arah itu. Atau pungguk rindukan bulan. Atau satu lagi adalah bulan jatuh ke riba. Dia juga menunjukkan bahawa kenapa bulan ini tidak jatuh ke dalam riba kita. Mungkin dia anggap riba tu sebab dia nampak bulan kecil kot. Kalau dia jatuh, dia habis rata bumi kan? Tapi dia tidak move kepada berfikir tentang saya ada baca dan tentang mitos-mitos ni juga di Filipina. Ada je dia bincang tentang bulan, matahari, bintang-bintang ni. Tapi dia sampai kepada itulah. Dia kata contohnya yang saya baca itu, matahari ni dia beranak, ada bintang, ada bulan. Dia berfikir tentang alam tu. Tapi pemikiran dia hanya sampai kepada tahap imajinatif. Tentulah matahari ni ada anak, iaitu bintang dan bulan. Tapi kalau gerhana, dia penat nak jelaskan. Kerana dia kena halau anak dia. Kan? Jadi itu yang dikatakan bahawa masyarakat kedua, dunia kedua dan ketiga ni tak saintifik. Sebab teks kita masih berada pada pra-saintifik, pra-modern itu. Ingat apa yang dicapai oleh tamadun Islam kurun ke-8, ke-9, 10 pun teks kita tak sampai. Teks Melayu lah. Dan itu sebab teks dari tamadun Islam yang masuk ke tempat kita, kita pilih yang tidak saintifik. Kita pilih hikayat, riwayat, biografi, fiqh. Fiqh saintifik dah, tapi kita tak pilih yang saintifik itulah. Kita tak pilih yang cara membuat fatwa. Kita tak pilih, kita pilih fatwa. Lepas tu usuluddin, lepas tu tasawuf, Silsilah. silsilah, sanad. Kita tak masuk macam teks Al-Khwarizmi, tidak satu pun diterjemah. Teks Al-Biruni tidak satu pun diterjemah. Al-Haytham tidak diterjemah. Al-Tusi tidak langsung diterjemah. Saya ada jumpa teks Al-Ghazali, Mishkat Al-Anwar, tapi itu tasawuf. Mishkat Al-Anwar, tapi itu tasawuf. 3-4 versi
Mishkat Al-Anwar ni dikatakan teks tasawuf yang paling hebat Al-Ghazali hasilkan lah. Dia hasilkan selepas tahafud Al-Falasifah itu. Maksudnya dia dapati tahafud Al-Falasifah ni okey je, tak ada apa. Okay, yang ini lebih hebat, bahawa manusia ini mendapat nur, dan dikabarkan bahawa Al-Surawadi mengembangkan dalam Hikmatul Isyraq itu, dan memang sangat besar lah. Tapi kita tak peduli sangat teks ni. Dia jadi macam teks kalau tradisi Buddha lagi banyaklah teks dia, dan kita berhentikan. Kita tak ada langsung, kecuali yang masuk melalui pepatah, petitih ni lah kan. Yang sesuai dengan Islam. Yang sesuai yang kita sesuaikan, yang kita rasa kita sesuaikan lah. Tapi sebenarnya banyak je yang konflik. Macam yang Prof Syari tunjukkan itulah dalam teks Nuruddin Al-Raniri, Bustanus Salatin bab 1, kitab kejadian alam tu. Terlalu banyak mitos Hindu dalam tu, tapi orang tu dah anggap dia sudah Islamik. Tanduk apa, bumi di atas tanduk kerbau, semua ada dalam tu. Tapi Nuruddin Al-Raniri pun orang India kan? Orang India memanglah, dia akan dipengaruhi oleh, masa dia ada tu India baru Islam baru masuk dalam 500 tahun, masih muda problematik kan. Jadi dia menyalin lah benda tu. Masa tu mana ada tunjukkan silam apa yang dapat depan dia terima je. Dunia terbuat dari air peluh kuda. Creation myth. Tapi kalau dekat Eropah pun kan yang ikan dunia datang daripada muntah ikan apa semua ni kan. Tapi Newton tak mau pakai benda tu. Newton, Leibniz, Descartes, dia kata ini rubbish ni. Dengan sekali-sekali dia menolak Kristian lah. Jadi dia boleh menggunakan sense dan thought dia untuk menolak benda tu. Kita macam tak mampu kan? Ada banyak orang yang berpendidikan agama kata pada saya, sebab kita sibuk berperang, perang sesama sendiri, perang melawan penjajah, jadi kita tak sempat nak menulis. Jadi macam tu je. Susah juga lah. Fikir tak kritis. Tapi orang Minang seorang saja. Orang Minang, dia masalah orang Minang ni, dia adalah berpolitik sampai ke akar undi. Masalah orang Minang, dia berpolitik sampai sebelum anak tu lahir, mak bapak dia dah berpolitik dah. Anak nombor 1 jadi nombor 1 nanti kita akan macam pembentang kita tu adalah anak raja tu. Oh, Sultan Kurnia. Sultan Kurnia Bagagar Shah lah. Bagagar Shah tu adalah Raja Minangkabau yang terakhir memerintah di Minangkabau, kemudian lari ke Jepun. Dia anak dia. Bagagar Shah. Politik Minangkabau ni dia sampai kepada yang sebelum lahir tu. Bila nak lahir saja anak tu, dia akan cakap, ni anak kita ni nak kahwin dengan siapa? Dia tanya orang sebelah, tengok orang sebelah, anak dia bangang mana? Tanya orang sebelah, pada anak. Tanya orang sebelah, tak boleh. Tanya yang sana, tak boleh. Kan? Tapi dia masih dalam dia punya inilah fikir kan. Okey, dia kata yang sana, okey, pergi buat perjanjian. Buat perjanjian. Padahal anak orang tu tak lahir juga. Belum lagi lagi atau baru kecil kan. Buat perjanjian. Ni sawah ni kepada ni anak kita nanti dia dah berkahwin, sawah ni kita serah pada dia, ni pokok getah kita sawah serah. Dia berpolitik tu, itu sebab dia punya kata pusaka ni sampai daripada kita. Cuba tengok yang tamadun lain, habis punah kan. Jawa, Sunda, Aceh yang kuat ilmu habis punah. Minang bersebabkan dia berpolitik sampai kepada keluarga. Jadi setiap orang tu menghafal bahagian dia. Contohnya ayah itu, okey, katakanlah dia adalah ketua kepada keluarga dia dan ketua juga kepada kumpulan keluarga dia. Dia adalah pengurus ini bagi mamak, nenek mamak tu. Maksudnya dia adalah ketua kepada keluarga dia dan ketua kepada keluarga-keluarga yang bernaung di bawah keluarga dia. Dia panggil dia mamak, pengurus.
bonda kandung dia adalah sama ada keluarga dia atau keluarga belah perempuan dia yang pertama atau yang kedua. Tengoklah siapa perempuan yang paling pandai mengurus, kan. Jadi dia terpaksa menghafal benda ini untuk menguruskan keluarga dia. Tugas dia, ada allowance dia. Tebu ke masa tu tak kan, tebu kelapa dapatlah. Jadi dia terpaksa menghafal tu. Macam kalau di Negeri Sembilan dan Naning tu, Datuk Naning yang Datuk Naning yang ke-18, sebelum dia meninggal dunia, dia pernah menerbitkan sebuah tambur Naning dekat 300 muka surat dengan DBP, diterbitkan tahun 1956 daripada hafalan. 400 muka surat. Maksudnya Naning daripada tahun 1300 tak pernah bertulis, 1996 dia tulis. Sebab Melaka nak buang Naning tahun 94, dia tulis tahun 96 dan dia terbitkan. Bayangkan Datuk Naning, penghulu Naning yang memerintah lebih kurang 11 buah kampung di Melaka itu, dia boleh menghafal 400 muka surat peribahasa. Bayangkan kalau dalam family yang lain apa semua, kan. Itu yang berlaku. Belanda senang je, dia bunuh orang yang menghafal ni. Tinggal yang tak boleh hafal habis. Semua tak ada kesinambungan, ada gasing. Jadi putuslah. Jadi bila putus, nothing lah. Itu sebab ada orang macam Tan Malaka atau Sultan Sahri, Tan Malaka, kiranya dulu masa Indonesia Merdeka tu kabinet Soekarno tu 2/3 orang Minang. 2/3 orang Minang. Atas sekali. Atas. Kan? Hamka. Dia semua penghafal. Ayah Hamka, Karim Amrullah. Semua penghafal. Jadi itu sebab apa ni, macam saya juga cari tradisi daripada Bugis. Jadi tak ada. Semua musnah. Adalah tersimpan senaskah, 2 naskah dekat perpustakaan, tapi normally semua musnah. Okey, itu saja yang saya nak boleh bincang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tuan dulu untuk perbincangan yang begitu mengesankan, yang mana ada perkaitan kita melihat semangat kefalsafan barat, terutama yang dipanuti ataupun digelorakan oleh Immanuel Kant. Dan kita melihat sebarannya membawa ke India sampailah ke ranah kita, baik di Nusantara, yang Dr. Arino fokuskan pada aspek Minangkabau, iaitu saya mengharapkan para pendiskusi kita hari ini mendapat sedikit input maklumat yang memberi gagasan bagaimana berlaku semacam keselarian atau kesamaan larut fikir Kant itu dengan semangat ketimuran, bahkan lebih spesifik itu semangat kenusantaraan. Jadi saya kira bagi merancangkan diskusi kita masuk round yang kedua, sekiranya ada sebarang pandangan, sebarang pertanyaan yang ingin diutarakan kepada pembicara utama Dr. Arino, saya kira mungkin kita boleh raikan itu untuk kita mendapatkan lebih banyak cetusan makna dan juga mencapai kebenaran yang disemangati oleh tajuk pembicaraan kita hari ini, falsafah awal pemikiran Kant yang dikaitkan dengan alam Sumatera, bahkan alam Nusantara secara umum. Okey, baik saya buka dulu diskusi ataupun sebarang pertanyaan, pandangan ataupun lontaran gagasan idea sekiranya ada untuk kita manfaati bicaranya itu. Okey. Anyone? Sesiapa? Sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun minta Dr. Arino bercerita lagi, melanjutkan bicara itu. Banyak perkataan-perkataan baru kita jelaskan. Saya pun belajar hal yang sama juga tentang nihil, gagasan Nietzsche itu sendiri. Kan kita boleh jadikan apa, sangkutan ataupun perpanjangan dikaitkan kata nihil. Menarik juga lah. Ashram itu sendiri selama ini saya tahu digagaskan di tradisi India, bahkan Gandhi itu sendiri yang sebenarnya dikaitkan dengan kata asrama. Kita melihat satu institusi, okay? College itu sendiri dalam bahasa Arab, siapa sangka seolah-olah jauh
nahu itu, tetapi disandarkan dalam vocabulary Arab. Jadi sekiranya ada sebarang pandangan ataupun apa-apa sahaja yang kita boleh manfaatkan. Ya. Saudara Ali. Berkaitan sangat tadi Dr. Alino ada sebut Santo Thomas tu ada suami beli tu. Ya, saya actually saya nak beli sendiri tapi tak ada jawab kan. Sampai Suami tak ada jawab. Jadi suami kata dia boleh beli, dia pun plan untuk beli lah. Benda tu 6 volume. 5 volume. Boleh saja kalau ada kawan ke Manila guys, kirim je, tak susah. Itulah saya sangat. tengah cari kawan di Manila lah yang boleh beli kan. Buat dia kata mula-mula okey je. Mula-mula dia punya kos pegang $185 dolar. Lepas tu tambah $20-30 untuk posting. Tiba-tiba dia kata posting ni $350. Kos dia kata kos hantar 4 kali lipat. $350. Ya, baik. Baik, kita pergi. Baik, kita pergi ambil tiket pergi. Itu adalah manuskrip. Ada dua perpustakaan yang penting Eropah tinggalkan dekat kita. Satu adalah perpustakaan Universitas Santo Thomas. Santo Thomas adalah Saint Thomas Aquinas. Jadi mazhab dia diambil oleh Spanyol dan Skolastik, Ya, skolastik. Yang kedua adalah perpustakaan kolonial Perancis di Phnom Penh. Ini saya dah masuk lah. Perpustakaan kolonial Perancis di Phnom Penh ni saya dah masuk. Saya dah anggarkan bilangan buku yang ada dan saya tahu buku siapa yang ada. Contohnya Newton ada dekat situ. Newton, Descartes, Laplace, Leibniz, semua ada dekat situ lah. Profesor-profesor besar di Eropah semua ada dekat situ. Jadi Perancis ni ketika dia datang ke Vietnam dan Kemboja di penghujung kurun yang ke-19 itu, dia dah ada kat situ lama tapi dia menjajah. Dia belajar tentang kebudayaan itu dan kemudian dia bandingkan dengan dia. Dibandingkan dengan dia. Contohnya macam banyak daripada bangunan kapal di Vietnam itu Perancis yang excavate, Perancis yang gali. Dan bila dia gali itu dia boleh dia boleh letakkan, petakan bahawa bangunan ni kurun ke-6. Kesenian dia datang dari India Utara macam tu. Dia maksudnya dia belajar banyak teks daripada tradisi kebudayaan dan letakkan di mana kebudayaan campa itu. Itu juga kata kalau dia menggali di Kemboja sama juga. Perancis yang menggali dua-dua ni sekali. Belanda dengan Inggeris menggali di Sumatera. Okey. Dan Belanda banyak kali merujuk Perancis. Maksudnya Perancis arkeologi dan historian dia jauh lebih bagus lah berbanding dengan Belanda dan Inggeris ni. Jadi tapi kita tidak manfaatkan perpustakaan ni. Saya ingat bila baca autobiografi Jose Rizal kan. Jose Rizal kan dia ada ijazah pertama perubatan dari Santo Thomas. Okay. Jadi dalam ijazah pertama perubatan dia belajar falsafah. Dan Jose Rizal kerap memberitahu bahawa dia pergi ke perpustakaan untuk membaca. Maksudnya bahan-bahan falsafah yang dia baca dari dia beritahu. Sebab dia ada subjek falsafah. Sebab Jose Rizal satu daripada minatnya linguistik. Kalau dia medical doctor, biasalah medical doctor mana ada berpuisi, dia lain tak minat. Kan? Dia lain selalunya medical doctor tak minat. Macam yang mati di Bontius, yang mati di Jakarta 1640. Baca teks dia minat penyakit ubat. Dia medical doctor, real medical doctor, trained by Portugis, datang ke Jakarta untuk mapkan penyakit-penyakit tropika. So dia map lah. Dia ada manuskrip 700 muka surat 1640.
pengumpulan penyakit penyakit saja. Dia penyakit, dia memang itu saja. Dia takkan minat bahasa, sejarah dia tak minat. Training dia lain. Tapi Jose Rizal punya training lain. Tu sebab dia boleh kemudian jadi menulis, memerdekakan rakyat lah, macam-macam. Dan itu hasil daripada perpustakaan. Saya ingat macam dia seorang dia yang baca. Dan itu nama dia makin mengharum berbanding yang lain. Itulah. Dia ada cetuskan. Sebab dia interaksi dia dengan scholars dari Eropah tu sangat banyak. Kalau Jose Rizal, dia ada, saya ingat surat dia saja ada lebih kurang 200 ke 300 naskah. Surat dia interaksi dengan semua orang lah. Ada surat dia semua dah ada dalam bahasa Inggeris. Kita je tak baca. Kita baca WhatsApp lah. Baca WhatsApp. Atau tak terjumpa korpus-korpus yang itu. Ada di koleksi Asia Tenggara di UKM. Atau lokasi dia. Okay. Baik Adi, ada apa-apa lagi? Saya Kalau tak ada lah Yes, pandangan ke apa, tapi teringat yang Tan Malaka dia ada tulis tentang ingatan dalam apa buku dia? Madilog. Madilog. Rupanya bila doktor sebut tentang mada dan sebagainya, boleh relate lah. Mungkin dia tu mada sendiri, sebab tu dia tak suka pada ingatan. Dia tak suka pada hafalan. Dia tak suka pada hafalan. Salah tu. Dia antara yang paling kuat menghafal. Oh, dia paling kuat menghafal, Paling tapi kuat. dia tak suka menghafal. Dia tak suka hafalan. Dia tak suka menghafal direct. Dia Tan Malaka ni, cara dia menghafal totally different. Okay. Saya tahu cara penghafalan tu. Saya pun tak tahu saya dapat dari mana. Tapi saya tahu. Contohnya masa saya belajar dulu lah, subjek yang paling susah masa saya belajar dulu ekonomi lah. Sebab kita buat matematik, mana ada ekonomi, mana ada. Jadi tiba-tiba kena ambil ekonomi. Okey lah, pengurusan ekonomi pengurusan kot. Jadi bila ambil buku ekonomi tu dah tebal. Boy, macam mana ni nak okay. Lepas tu okey lah, saya nak menghafal lah buku ni. Okay. Bab 1 saya akan baca, saya akan hafal, saya akan reduce kepada perkataan yang pertama dalam bab 1 itu. Kalau perkataan pertama tu katakan it, okay, the whole bab tu saya akan letak pada it. Saya akan tulis kat tangan saya it. Bab 2 katakan dia start dengan perkataan suddenly, saya tulis suddenly. Jadi saya latih akal supaya bila it, akal saya akan recall the whole bab 1. Continuation tu. Bab 1 dia tak boleh keluar semualah, tapi dia akan semua poin-poin penting ada lah. Dalam frame. Kan? Suddenly bab 2. Jadi bila keluar soalan 6 dalam esei tu, kita letaklah soalan nombor 2 ni bab 4, soalan nombor 3 ni bab 3. Lepas tu kita pun recall balik semula, ambil kertas kosong, poin bab 3. Oh, dia tak menghafal satu persatu. Satu persatu itu mind mapping. Itu bukan mind mapping, itu mind mapping lah. Dia zoom. Amir macam tu. Amir macam tu. Saya tanya pada dia, kau hafal, kau ambil gambar? Dia kata. Orang kata photographic memory. Photographic memory. Tutorial Tapi yang macam Tan Malaka tu dia jenis dia ringkas. Jadi Madilog tu sebenarnya adalah dia tahu bahawa dia dikejar oleh tentera British tu. Jadi dia tulis the whole benda yang dia nak tulis tu pada lengan dia. Lepas tu dia lagi. Dia sampai kat Jakarta, dia baca balik benda tu, dia tulis. Dia tulis kat depan tu bahawa dia tidak boleh mengingat seluruh benda. Jadi apa yang dia ingat ni lah yang dia tulis. Dan banyak contradiction dalam tu. Saya kira itu juga yang berlaku pada Hamkal kan, tak, sewaktu dia menukilkan 30 juzuk Tafsir Al-Azhar di penjara Sukabumi itu menggunakan ingatannya. Kenapa tak ada bahan? Ditahan oleh rejim Soekarno 2 tahun di Sukabumi itu, dan dia dapat melengkapkan Tafsir Al-Azhar 30 juzuk. Ini mungkin kekuatan hafalan tetapi berteknis. Kita ada satu metodologi yang sistematik. Itu boleh guna pakai mungkin untuk para hafiz Al-Quran pakai kaedah itu kan, untuk menghafal keseluruhan itu. Okay. Menghafal ni kena ada teknik. Kalau kita menghafal buta, dia akan jadi dia akan tak faham ni kan.
macam persepsi. memory komputer kan. Dia kan memory komputer ni dia menghafal, dia ikut satu daripada teori dia, teori alfabet. Yang A saja, yang B saja. Kemudian sistem tu akan ambil balik semula yang dia nak lah. Tapi dia dah economically letak A, B, C, D, E. Itu dia susun. Jadi kita kena sediakan otak kita supaya binary kita boleh susun. Memang epic dari Homer tu, dia sudah ada cara tentang hafal dia. Satu kali satu hari dia boleh nyanyi je. Ya, betul. Itu sistem penghafalan. Tradisi, saya ingat saya baca tradisi Cina memang ada, dia ajar anak murid dia macam tu. India pun ada teori hafalan, tapi pada peringkat Brahma dengan Satria ke atas lah, bawah tak payah. Dia bagi teknik ni. Okay, baik, balik kalau kita tengok pemikiran Kant tadi, saya tertarik ada satu hujah yang Dr. Alino bahaskan tadi. Maksud dia di sini pra penjajahan. Maksud dia sebelum Nusantara itu dijajah baik Portugis, Spanyol, British yang di negara kita bahagian Belanda. Dr. Alino mengatakan takkan alam atau resam di Nusantara itu tidak ada kebijaksanaan. Bukanlah kerana faktor penjajahan itu menyebabkan kita tersebar dengan ranah keilmuan, tetapi kearifan lokal sudah terbina. Cuma lagi cara merekod itu, mungkin tradisi barat itu yang menyebabkan ada beberapa catatan ilmu itu lekat. Tapi saya kira budaya Melayu pra penjajahan sudah ada lokal system cuma mungkin kita itu diterapkan dengan banyak budaya lisan compared to budaya merekod. Sebab Dr. Alina ada menceritakan tadi tentang apa, bagaimana catatan-catatannya itu terpecah-pecah. Tidak seperti di barat, dia sangat sistematik merekod. Sebab itu keilmuannya itu lekat baik dalam tradisi Greek ataupun di wilayah Eropah. Saya menarik itu kerana catatan, kalau tadi saya catatan lama orang Bugis yang bernama kaum Bugis, etnik Bugis yang berjudul La Galigo itu, dia lebih lama daripada Ramayana Mahabharata. Cuma lagi tidak direkodkan, tidak dijilidkan sesempurna kitab Mahayana dan Mahabharata, lebih lengkap lagi tentang kosmologisnya, kejadian alamnya, genesisnya itu. Saya kira mungkin di situlah aduran yang kita lihat ada kesamaan ataupun sebenarnya lebih lama apa yang Kant bahaskan itu orang Melayu ataupun orang alam Nusantara itu sudah terfikir itu. Ataupun mungkin ada semacam pertembungan bila mana hal-hal etik, hal-hal epistemologi yang sudah terfikir di alam Melayu tidak lagi dia skated atau bagaimana. Saya rasa kalau kita pisahkan pengetahuan ni kepada tiga, simple lah, kita tak boleh nak very spesifik. Yang pertama pengetahuan teknikal, sains, teknik, praktis, yang sains gunaan, sains teori apa semua ni satu. Yang kedua sains sosial, dan yang ketiga teknologi. Saya rasa kearifan tempatan di belah Nusantara ni, sains masyarakat ini banyak, sangat banyak. Cuma kita tidak membaca dia secara bersistem. Kita baca dia sebagai kita baca dia. Kita baca pantun sebagai kita baca pantun. Prosyari adalah kat sini, dia baca pantun, tapi kemudian dia membuat pengkelasan yang lain. Dia di hujung ni tak dikembangkan lah, tapi dia ni beberapa peribahasa Melayu tentang kepimpinan, kepengurusan dan keniagaan. Bunga dan faedah nilai yang ditambah pada itu kan. Harapan penting. Kan, Perkataan harapan. Perikatanmu penting. Harga. Contoh harga kan. Harga di pasaran gelap, harga gelap. Harga paling rendah, harga lantai. Harga sebelum ditolak apa-apa, harga kasar. Harga sesudah tawar-menawar, harga jadi. Harga tetap, harga baku atau paku atau mati. Harga yang bukan-bukan, harga gila. Harga yang terlalu tinggi, cekik darah. Harga sebenar, harga bersih. Harga melebihi harga biasa, harga catut, profiteering. Ya. Penurunan harga menjatuhkan harga. Sangat murah, harga bantingan. Banting. Kata harga itu bagi konotasi Jadi cuma apa ni,
kita boleh baca benda-benda yang macam harga gelap, harga lantai, harga kasar ni, tapi masalah dia maksud kepada benda itu kita tak peduli. Kita letak je macam tu kan. Kita tengok yang lepas tu ada banyak macam-macam lah. Kepimpinan pengurusan banyak lah. Keputusan dan tindakan itu penting. Kita baca tu macam peribahasa, tapi dia sebenarnya adalah tentang cara kita memutuskan benda. Belum ada keputusan, terapung tak hanyut sahaja. Kita terapung tak hanyut saja. Ini kayu tak hanyut kan. Maksudnya dia terapung tapi tak ada keputusan untuk dia hanyut. Itu dia kat situ kan. Bertindak dengan tidak berfikir. Ilmu kata serta teringat serta terlompat. Ilmu kata teringat melompat. Teringat tak berfikir. Tapi kita tahu tapi kita tak letakkan tu sebagai prinsip pengurusan. Bila kita baca barat nanti, barat kata, ini macam kita dah tahu lah. Kita cakap macam tu pula, tapi kenapa kita tak buat kan? So maksudnya kita tahu maknanya, cumanya kita tak bersistem, tak mensistemkan. Benda tu dah ada pada kita kan. Macam buat keputusan apabila sudah cukup buktinya. Remput rampas bertanda beti nanti hati-hati buat tindak dan cari yang agak cantik. Keputusan adalah berdasarkan puncanya. Putus tayung tak faham pula. Okay. Itu yang kita jangan dengar. Kita jangan dengar sebab dia dah hilang daripada konflik. Peribahasa Melayu tahu bahawa ada keadaan yang konflik. Apabila dua kuasa besar berkonflik, orang kecil jadi mangsa. Dua ekor gajah berjuang, seekor kancil atau pelanduk mati tersepit. Ini kita Rusia Amerika tengah bergaduh dengan China. Jadi kita yang kecil-kecil ni, semut-semut ni terpaksa kan tarikh pula, kena tarikh. Kan? Jadi ada, cuma kita tidak membaca dia dengan bersistem. Dan kita tidak boleh mengisi. Kalau dia bersistem, kita tahu ini sistem mereka ni kita ada je, tapi dalam istilah yang lain kan. Tapi yang berlaku adalah di sistem mereka. Kita rasa-rasa kita tahu benda ni, tapi kita tak kisah pun dengan kita punya. Kita ambil je. Kita terus kata ini Melayu yang punya atau ini Islam yang punya kan. Padahal mereka yang buat. Itu masalah dia. Okey. Adalah syariah dan susun, tapi sampai macam ni je lah. Dia tak kembangkan. Mungkin ada masa yang lain. Tak tahan dia menulis seorang. Saya pun segan. Satu kena mahir kan. Maksudnya orang tu kena pakar kan. Contohnya bahasa tu, orang yang kuasai ekonomi, dia lebih mudah nak. Ya, dia lebih mudah. Berbanding kita akan nampak random kan. Memang kalau itu sebab kalau kita nak buat penyelidikan ini, kita kena pakar dalam satu bidang. Baru kita, dan kemudian kita melihat kebudayaan kita itu mengikut kepakaran kita. Kan? Macam dululah, macam Dr. Pisol dulu. Dr. Pisol ni orang sini, orang Meru. Dia PhD dia tentang kapal di Dungun tu. Pembuatan kapal yang Perancis Jerman beli begitu juta tu, yang di Pulau Dungun itu. Jadi dia kena rekodkan the whole process itulah, daripada pembuatan kapal, daripada memotong kayu di hutan sampai kepada jadi sebuah kapal dan dilancarkan kan. Dia kena rekod. Jadi dia lulusan matematik. Jadi tak ada terfikir tentang kejuruteraan apa semua ni lah, fikir-fikir tu. Jadi ada satu masa tu dia selalu bercerita lah, ini lihat kehebatan orang Melayu, dia kata, berbanding tempat lain. Orang lain tak buat macam ni, dia kata. Jadi bila papan telah dibelah, dipotong daripada kayu. Jadi sekarang papan ini nak dibuat sebagai badan kapal. Badan kapal kan melengkung. Kan? Badan kapal kan melengkung. Papan tu lurus. Kalau dia melengkung pun sebab panas. Kan? Jadi pakcik tu atau atuk tu dia kata bakar, buat unggun api. Dah agak-agak panas, lepas tu dia kata letak kayu tu. Dia pun letak kayu tu atas kan. Kayu kan. Dia bakar. Lepas tu risaulah dia kan. Sebab apa? Terbakar. Kayu tu bakar. Lepas tu pakcik dia kata,
Tak apa, dia kata, jom kita pergi minum. Dia kata, pakcik dia kata, ambil lah kayu ni. Nanti dia panggil lah kita. Dia kata, nanti dia panggil lah kita. Sudah kata. Ni dah lah potong kayu dari hutan kan. Penunggu mana pula dia panggil kan. Risau lah kan. Lepas tu bila air kayu tu keluar disebabkan panas tadi, dia berbunyi. Kan. Dia dah panggil dah. Jadi dia dah panggil tu, dia kata dah okey lah tu, dia kata nanti dia dah bengkok. Akan bakar sebelah sini pula dia kata kan. Masalahnya kenapa dia tak tulis bahawa tunggu kayu itu berbunyi. Dia kata panggil kita. Jadi dia kata aku ingat hantu mana. Memang orang kata buat rumah dengan buat kapal ni bergantung. Dan hantu tu tak, dia dah meninggal dalam 5-6 tahun. Dia tak rekod. Masa dia meninggal tu saya hantar dalam Facebook. Ada orang dari Jerman tanya dalam bahasa Melayu. Dia kata betul ke atuk tu dah meninggal? Saya buat kapal dengan dia. Saya buat kapal dengan dia dulu 1 juta lebih dia kata. Ni ada belayar ni dekat Australia ke masa tu dia. Jadi kearifan tempatan tu memang semua ada di situ. Cuma masalah kita adalah kita tidak meneliti dia dengan ilmu yang moden. That is all. Ada saja kat situ. Buat keris, macam mana nak cantum 7 besi. Ya betul, kimia mencantum 7 besi. Tanya orang kimia. Saya tanya profesor kimia dulu, abang sepupu saya kat Jabatan Kimia. 4 boleh lah dia kata. 4 boleh lah, 7 dia kata mustahil. Saya tanya atuk saya hidup lagi tu, dia buat keris. Macam mana? Dia kata pakai debu tanah liat. Dia kata nak cantumkan besi yang berlainan ni pakai debu tanah liat. Tanah liat tu dah dikeringkan, kemudian dia ambil debu dia. Debu tu lah yang cantumkan dia kata, dan dibakar. Tak masuk akal lah. Tapi menjadi possible. Pembuat keris kata itulah dia dapat menyantumkan. Macam mana debu boleh mencantumkan besi? Bayangkan besi tu ada yang tembaga, ada yang ferrum, ada yang taik bintang. Dia keris ni kalau ada cantuman tu taik bintang tu, dia hantu gila. Memang berhantu betul lah. Sumber logam kuat. Ada sekali saya bentang dekat dia, bentang paper kat Jakarta, sebelah saya tu adalah pengumpul keris. Dia bawa sebeban. Dia bentang paper bawa sebeban keris kan. Lepas tu dia beritahu, ini keris ni dia kata yang empunya masa perang Aceh. Saya cukup risau. terbang diri. Saya tanya dekat dia, macam mana kamu tahu bahawa jeneral atau panglima Aceh yang dikejar oleh Belanda tu, dia keris dia tertinggal dekat situ? Dia kata saya tahulah, keluarga dia kata macam tu. Jadi saya pergi gali balik semula sungai tu, dia kata dapat keris ni. Panglima tu dah lari lah, keris dia terjatuh masa dia melompat. Dia kata masa dia melompat sungai tu, keris dia terjatuh. Dia gali dia jumpa. Kan, dia bawa lah keris tu. Keris tu kurun yang ke 17 lah macam tu. 18 tahun perang Aceh. Kan, saya tanya dekat dia, mana keris yang paling tua? Dia pun tunjuk keris pipih kurun ketiga. Lama. Saya susah nak percaya ni. Betul Pak dia. Tapi ini keris ni dia kata dipipih. Dia dibuat look dia tu dengan jari dia. Besi panas tu dia kata. Dia keras kata. Saya rasa pembuat keris tu ada besi pegang. Susah nak percaya. Tapi keris tu kalau kita tengok dia memang dia bukan look lah, dia dipipih. Dipipih dia punya tu. Nampak kesan lekuk tu. Ada saja memang cuma masalah dia adalah macam mana kita nak modernkan benda tu. Buat rumah pun di antara yang popular kan, kapal dia ada buat olengan tu. Kapal besar kan, macam mana you nak tahu bahawa dia
cantik kiri kanan dia, simetri. Dia tak boleh buat. Sekarang okey lah. Sekarang sukat, dah macam-macam boleh alat, macam-macam. Dulu nak sukat macam mana? So the best adalah dia ambil yang dah siap tu, dia bawa masuk ke laut, lepas tu dia pegang. Dia pegang, duduk dalam air yang bukan air yang tenang. Dia tengok kapal tu ke kanan, ke kanan ke kiri tu. That's the best method lah. Cool. Tapi itu impossible. Sebab kalau dia silap, habis lah. you dah kena naikkan balik macam mana? Berapa ratus tan. Jadi kaedah dia lah, itu sebab kapal Melayu tu dia ada candik rigger yang macam dalam filem apa tu kan. Dalam filem Aqua. Jadi rigger tu tak perlu nak imbangkan, 70% berjalan lah, sebab rigger tu akan handle dia. Tu rigger tu yang menunjukkan semua kapal yang ada rigger tu semua teknologi daripada Nusantara. So memang ada saja. Jadi itu ada pembuktian kearifan kita tu sudah lama. Memang. Tinggal lagi tidak ada catatan. Saya kira mungkin orang Melayu sendiri kaya dengan budaya lisan itu. Ya, budaya lisan. Masalah itu. Dan satu lagi saya tertarik lah bila Dr. Ali cerita tadi apa, di samping kita budaya lisan, tak sempat mereka kita sibuk berperang tu. Maklumat bagus juga. Kalau selalu dimasuki oleh ini kan intruder, kan menyebabkan kita tak sempat untuk melakukan perekodan. Seperti mana halnya berlaku di barat dan juga di Yunani. Itu. Cuma ada kearifan kita tu yang sebenarnya boleh disandingkan dengan saintifik tentang Kris tadi. Dan juga mungkin saya kira mungkin boleh ambil semangat apa yang Tan Melaka tulis dalam Madilog sikit, bagaimana orang di alam Melayu ataupun Nusantara itu fikirannya itu logik tetapi logika mistika. Itu yang Tan Melaka selalu mengungkapkan bagaimana untuk memajukan, memandaikan bahasa, kita cuba elakkan ataupun try to negate, try to eradicate fikiran yang berunsurkan logika itu sudah ada, tapi bila disandingkan dengan mistika menyebabkan ada beberapa benda yang kita sandarkan dengan hal-hal yang bersifat supernatural. Contoh macam saya kira lah tentang perasapan Kris. Tapi bila saya baca beberapa jurnal menunjukkan dulu kita katakan tak nak bagi berkarat, tapi kita nampak seolah-olah itu penjaga Kris. Dan satu lagi bila saya agak surprise bila mana tujuan mengasapkan Kris itu adalah satu cara fogging pada waktu itu. Tapi kita tak ternampak itu. Kita nampak lebih kepada perkaitannya ataupun influence-nya kepada hal-hal yang bersifat mistikal. Sebenarnya bila diperasapkan itu nak fogging halau penyakit atau malaria mungkin. Macam bunyi tadi ya, tentang bunyi kita menggunakan hal-hal sebenarnya ada penjelasan saintifik. Air itu keluar dan ada bunyi. Okay, mungkin ilmu dia situ tu kan. gagahnya juga kita dengan corak pemikiran. Satu lagi yang saya observe contohnya adalah satu istilah logik yang agak dominan dalam India lah. Logik dia dipanggil prasangika. Kata Melayu dia apa? Prasangka. Prasangika ni atau kita tinggal pada kita adalah prasangka adalah pembuktian secara percanggahan. Ini very strong dalam matematik lah. Kita kandaikan satu statement tapi kita tidak boleh buktikan statement ini. Contohnya dalam Al-Quran pakai prasangika ni lah. Bukanlah saya kata Al-Quran pergi ambil dari India, bukan. Al-Quran memang dia guna prasangika ni. Istilah dia dekat Arab saya tak jumpa. Istifham inkari ada angka dia tulis. Ada maksud sebenarnya disangkanya sebalik. Istifham inkari kalau tidak salah. Ada angka menulis. Tuhan itu satu, Al-Quran kata. Dia macam dah nak buktikan. Kamu takkan boleh buktikan dia secara positif. Yes. Tuhan pun tak pernah tengok. Nak buktikan dia satu lagi tak boleh. Kan? Jadi prasangkika method dia adalah nafikan Tuhan itu satu. Jadi dalam matematik lah, contradiction tu maksudnya kalau kamu tidak boleh membuktikan satu-satu kenyataan, kamu nafikan kenyataan. Negasi. Negate. Jadi andaikan Tuhan dua. Al-Quran kata apa? Kalau kamu andaikan Tuhan ada dua, tidakkah kamu perhatikan alam ini yang damai dan tidak berperang sesama sendiri? Kan? Kalau Tuhan dua ni mesti berperang lah. Siapa nak jadi ketua kan? Cantik. Jadi itu tidak berlaku. Kalau ada pun sikit lah guna berapi apa semua kan. Jadi dia kata statement yang asal tu betul. Sebab bila kamu andaikan dia jadi dua, itu salah. Sebab bila kamu andaikan dia jadi dua itu salah, itu dari contradiction. Jadi yang betul adalah yang pertama. Ini Tuhan ini dipakai dalam Al-Quran. Jadi prasangika ini yang jadi prasangka. Tapi orang Melayu baca sekali je. Dia baca andaikan
salah. Itu sebab orang Melayu cari salah je. Ada logiknya ada. Sebenarnya kita menafikan saja. Hal ini juga yang berlaku dalam dialektik Hegel tu. Tesis antithesis. Ilmu nak cari salah siapa. Tuhan ada. Dia yang betul pun dia cari yang salah. Yes. Yang salah of course. Tapi yang betul. Orang kata kan, contohnya orang kata, aku nak menderma ke masjid ini, tapi dia siarkan dalam Facebook lah. Dia kata, kau pergi derma dekat orang miskin sebelah rumah kau lah. Dia kata, apa kau? Dia Prasangka satu dia jam. prasangka kepada statement itu, walaupun statement itu betul. Kan? Orang tu nak menderma dekat masjid. Dialah dia derma, tapi dia berkata, kau pergi derma kat rumah kau. Macam kita begitu ke? Ya, macam Malaysia nak banner apa, nak bantu Palestin kan. Kau kat Malaysia pun tak tak selesai ada. lagi. Dia akan cari salah di statement. That argument yang pertama. Dia lupa argument yang kedua. Ada sambungan. Mencari contradiction kepada andaian dia yang salah ini. Mari. Kan? Dia terlupa dan belajar perasaan saja. Kau hilang. Dah perasaan dah berhenti. Tak ada Dia tak sambungan. belajar habis. Guru dah mati. Kita ni dah sindir dalam pendekar berjalan apa? Gika dia Yes, tak, yes, Gika dia tak belajar. Perasaan Gika. Ini Perasaan big Gika. things. Sebab dalam matematik pembuktian ada 3 je. Iaitu direct, kalau kita boleh tunjukkan terus. Yang kedua adalah contrapositive. Kalau kita boleh tak boleh tunjukkan terus, nafikan statement tu. Tapi boleh tunjukkan juga. Yang ketiga adalah perasaan Gika. Perasaan Gika memang very strong. Menarik Itu isu dia kan. Capai fikiran kritis lah. Benar. Ada je. Cuma nak kita kena kaji lah. Macam ni lah Prof Syarif. Syarif ni kadang saya pun tak berani buat, dia buat. Tapi kalau tak ada rekod saya. Tak ada. Ini adalah penterjemahan dia tanpa tahu pun bahasa Campa. Terjemah kepada batu bersurat Campa kurun yang ke-11. Terjemahan Melayu dia bagi. Ini dalam bidang penulisan lah. Ni Campa dia. Tak faham apa. Okey. Dia terjemah. Ada perkataan Madar tu. Tapi Madar dalam ni Konteks lain lain lah, konteks lain lah. Lepas tu dia melayukan. Kan, itu. Tapi iyalah nak kata macam mana. Kami akan terbitkan prasasti Campa mungkin dalam 5-6 bulan ni. Seluruh prasasti Campa dalam bahasa Campa. Google Translate lah. Itu just nak tanya kan. Sebab saya tengok benda yang doktor buat dengan Prof Syahrir ni kan, benda besar bagi saya kan. Saya punya yang saya nampak dia adalah seolah perlu ada macam istek tu, tapi versi kajian yang ni lah, ethnoscience apa ni kan. Sehingga kan scholar-scholar tadi tu mengkaji benda ni kan. Saya nampak begitulah kan arah dia. Ya, kalau baca apa yang Prof Syarif buat daripada tahun 2000 lah. Memang itulah dia punya aim. Aim dia adalah kita tahu tamadun Islam, tamadun Cina, tamadun India, tamadun Barat, apa tamadun pun. Tapi masalah kita adalah kenapa pengetahuan kita masih jauh ke belakang berbanding dengan semua tamadun ni. Tapi apa kekuatan kita? Kekuatan kita ada pun semua benda ni. Cuma prasasti kita lebih daripada 2,000 naskah. Manuskrip lebih daripada 30,000 naskah. Tak usah cerita lah sastra lisan. Surat khabar pun kita banyak. Kan? Tahun 1850 ke atas, dokumentasi semua lengkap. 1850 ke bawah yang dokumentasi kena cari. Tapi ada beribu manuskrip. Perpustakaan negara Malaysia ada lebih daripada 5,000 manuskrip. Tak dibaca pun. Masalah dia. Pengajian Melayu ada di semua universiti. Pengajian Islam ada di semua universiti. Tak baca pun. Dia pun cerita pasal benda-benda yang normal lah, yang semua orang dah tahu kan. Jadi penghimpunan maklumat ini tidak dibuat. Apalagi menganalisa dia lah. Menganalisa ni. Ni dua ni memerlukan scholars lah untuk buat. Dia tak boleh macam itu saja macam tu lah kan. Tak boleh.
Kalau sesaja macam tu tak akan jadi. Sebab tadi doktor awal tadi doktor ada beritahu macam saya nampak macam metodologi lah, iaitu first tadi salinan dengan kuasai tentang pemikiran dekat falsafah barat kan. Lepas tu baru kita trace apa yang ada kat sini. Itu study bandingan lah. Jadi benda tu saya nampak dah ada satu sistem lah kan. Ya, sebenarnya ada sistem dah ada dia. sistem lah tu. Well, ada sistem dia. Macam Prof Syari kan, dia cuba sekarang ni kalau Prof Syari dia cuba gali 7 bidang ilmu. Dia dah tuliskan kan, ada yang dalam buku kecil dia dah tuliskan 7 bidang yang dia rasa dalam tamadun Melayu sangat kuat. Bendanya, dokumennya sangat banyak dan boleh ditelaah, dan bandingannya dengan Eropah pun ada. Cuma masalah dia apa yang perlu dibuat. Macam tu. Contoh yang baru-baru ni saya tengah edit dia punya tu dengan Akademi Jawi. Dia tunjukkan bahawa setakat penyelesaian serentak Linear equation. linear 2, 3, 4 kan. Penyelesaian serentak ni ada je dalam faraid. Ada dalam faraid. Matematik penyelesaian tu 3 persamaan, 3 unknown, 3 XYZ kan. Jadi apakah X, apakah Y, apakah Z. Yang dulu kita buat masa tingkatan 4, dapatkan X, dapatkan Y, dapatkan Z. Kalau kita kembali tengok balik semula teks faraid Aceh, Abdul Rauf Singkel, dalam masalah faraid tu, seorang lelaki meninggal dunia, meninggalkan katakan 2 isteri, 4 anak lelaki, 5 anak perempuan, ayah dia, nenek dia, cucu dia sekian. Lepas tu hamba abdi, zaman tu hamba abdi ada lagi. Lepas tu anak angkat, pembantu rumah, dia sebut semua sekali tu. Bila turunkan masalah tu, masalah 3 persamaan, 3 unknown. Tu. Jadi kurun ke-17 Abdul Rauf Singkel sepatutnya terpaksa menyelesaikan untuk mengikut matematik. Tapi yang dalam teks tu hanya jawapan saja. Anak lelaki sekian bahagian, anak perempuan sekian bahagian, mak dia sekian bahagian, ayah dia, adik-beradik dia sekian bahagian. Dia tak ada matematik dia. Prof Syari buat matematik dia. Lebih precise lah tempat. Dia kata ini persamaan dia, persamaan kedua, persamaan ketiga. Dan saya kata, oi, ya betul Prof. Guru ini tahun 1600 ni kita makan kera lagi ni. Dah ada kearifan tu. Maksudnya matematik. Padahal persamaan serentak ni Eropah belajar koloni ke-18 Dekad, zaman dekad. Lebih kurang zaman lah. Dekad. 16. 16 lebih. Lebih kurang sama. Renaissance. Renaissance. Islam dah ada lebih awal lah. Islam 100 tahun ke-12 dah ada dah. Persamaan serentak. Simple algebra je. Cuma nak mengkaji dia tu kan. Itu yang saya kata dah buat bengkel dekat 50 bengkel. Semua orang datang makan tu. Tak tahan tu. Dia penting jamuan. Duit kami dalam duit kami dalam SRC tu 100,000 habis buat bengkel macam banyak tapi hasil tak. Ya. Majlis makan. Mari makan lah orang. Sebab orang datang banyak, 50 orang datang, tapi dia tak nak ambil. Tak disekembangkan. Lepas bengkel tu Prof Syari tanya lah kat saya, dia kata siapa yang ikut? Tak ada lah. Habis makan dah habis. Tanya lah. Tak lah, sebab ni nampak satu visi besar dan saya memang. Dan daripada Prof Syahri dengan doktor pun perlu dah orang kata apa, nak mula alihkan tu ilmu tu kan. Iyalah kena. Itu yang kena bekerja tu. Mengganti supaya lekat lah ilmu tu. Sebab kalau tak sayang lah habisnya. Itu pesan senari juga, ikatlah pengetahuan dengan menulis. Kalau kita tak ada catatan dan dia akan hilang dimakan zaman ni. Okey, saya kira mungkin sekadar itu. Terima kasih semua kepada pendiskusi yang berkenan sudi hadir
melapangkan masa. Sunyatan. Ya, kita belajar banyak benda baru juga yang sebenarnya sangat mengintimi ranah kita ataupun wilayah Nusantara dan alam Melayu. Itu yang sepatutnya menjadi cetusan ataupun pencerahan dalam siri yang ketiga, yang dimana dikaitkan dengan seorang pemikir Al-Clarung, pemikir Enlightenment Immanuel Kant. Dan insya-Allah kita akan lanjuti diskusi di bulan Mei nanti. Saya mengundang para ahli pendiskusi baik di sini ataupun dalam talian. Sekiranya masing-masing punya tajuk, punya idea atau punya gagasan yang menyangkut pemikiran Kant untuk dibahaskan dalam siri yang keempat, insya-Allah kita akan lanjutkan di bulan Mei. Tarikh saya akan beri ketetapan from time to time, dari masa ke semasa. Alhamdulillah, we have a very fruitful discussion untuk perbincangan pada siri yang ketiga. Dan saya sekali lagi mengundang untuk wacana itu dilanjutkan pada siri keempat. Dan sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Dr. Alino lah yang mencetuskan idea untuk dijalankan ataupun diadakan wacana pemikiran, di mana Dr. Alino approach saya untuk difikirkan satu sosok pemikir yang mana kebetulan ada tendensi ataupun ada kemiringan biasnya saya terhadap Immanuel Kant. Jadi saya mencadangkan atau melontarkan untuk diwacanakan pemikiran Kant di negara kita, walaupun agak langka. Dan saya dapat kabar Dr. Alino pernah memaklumkan dulu pada sudah ada usaha ni, tetapi dia terhenti. Kenapa? Sambutan itu tidak begitu menggalakkan. Jadi saya harapkan projek siri diskusi ini yang akan berakhir sehingga bulan Disember, kita akan merambah atau mencambahkan pemikiran-pemikiran begini. Dan niat utama saya, di samping pembentangan yang kita lakukan dan juga rakaman audio visual, saya juga mengharapkan ada suntikan ataupun ada penulisan dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk makalah dalam setiap siri yang kita bicarakan. Kenapa? Saya akan compile, saya akan kumpulkan makalah itu dan saya akan mencari publisher ataupun penerbit yang berpotensi untuk kita macam hasrat tadi lah, kita nak bukukan itu kan, kita nak kunci ilmu wacana kita di sepanjang tahun 2025 ini dengan satu korpus ataupun satu himpunan penulisan-penulisan Immanuel Kant dalam pelbagai ranah keilmuan, pelbagai perspektif ataupun dimensi ilmu. Jadi saya kira mungkin sekadar itu. Terima kasih atas tontonan sehingga akhir bicara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Alino dan juga para pendiskusi. Alhamdulillah kita bertemu di sini yang keempat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.